Proses penyatuan undi Melayu sedang berlaku secara taktikal. Itu kenyataan seorang pemerhati yang senada dengan seruan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyeru pengundi Melayu supaya memilih calon Melayu pada pilihan raya umum PRU akan datang sekiranya mahu negara ini terus kekal sebagai tanah Melayu. Menerusi surat terbuka yang dimuat naik di Facebook, Dr. Mahathir menegaskan bahawa orang Melayu akan berdepan pilihan besar dalam menentukan masa depan negara dan kesan daripada pemilihan tersebut adalah amat signifikan. Menurut Dr. Mahathir, jika mahu tanah Melayu terus kekal, pengundi disaran memilih calon Melayu tanpa mengutamakan kesetiaan kepada parti politik atau mana-mana kumpulan tertentu termasuk NGO. Beliau turut menegaskan bahawa kesetiaan orang Melayu seharusnya diberikan kepada bangsa sendiri dan bukannya kepada parti atau puak politik kerana ia dikhawatiri boleh menjejaskan identiti negara. Tambah Dr. Mahathir, jika kesetiaan tersebut tersasar, ia boleh membawa kepada risiko hilangnya tanah Melayu dan kedudukan bangsa Melayu sebagai bangsa bernegara. Sebelum ini, pemerhati juga pernah mengulas bahawa strategi PAS tidak meletakkan calon yang bertembung dengan DAP dilihat sebagai langkah untuk mengelakkan undi Melayu berpecah. Tegas pemerhati, walaupun sebelum ini PAS menggunakan slogan negara aman tanpa DAP, namun strategi PN mengelak dari bertembung calon parti chauvinis itu bukanlah bermakna parti Islam itu takut berlawan. Sebaliknya, ia dilihat sebagai permainan politik yang jauh lebih licik. Bagi pemerhati, PAS tidak berminat membuka medan sembelih politik dengan bertembung secara terus dengan DAP di kawasan tertentu kerana ia hanya akan mencetuskan pertembungan tiga penjuru yang akhirnya memecahkan undi Melayu sendiri. Katanya, dalam keadaan begini, apabila banyak parti bertembung serentak, maka yang rugi bukanlah pihak lawan, sebaliknya parti Melayu sendiri.